syukur kepada Allah SWT kerana mendapat rezeki pada petang ini, dan saya, Tok Ngulu dan juga Cik Pengurusan ni adalah asbab sahaja untuk menyampaikan rezeki kepada perempuan pada petang ini lah. Yang mana memang tertulis lama tu, dan hari ni Alhamdulillah sampai pula kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Tambah-tambah kita ni di bulan Ramadan, betul tak? Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Muslim Malaysia kerana sudi datang ke kampung kami pada petang ini untuk bagi sumbangan kotak infak kepada rakyat kami. Terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana bagi sumbangan kepada kita.